Jadi yang masuk neraka keluar balik ialah orang yang mempunyai tauhid am. Ya, masuk keluar balik. Ini tauhid am. Tauhid dia bid-dalil wal burhan. Ada pun jalan tarekat sufiah nak angkat satu lagi, mengenal Tuhan dengan dalil ini atas. Bizauq wal wijdan, bisyuhud wal ayan. Ya, sampai di musyahadah betul dengan Tuhan. Nah tu. Kalau dia betul musyahadah dengan Tuhan, bermakna dia duduk taraf syahid batin. Dia ada syahid zahir. Syahid zahir kita perang kerana Allah, mati kena meninggikan ajaran Allah. Mata niat dia betul, yadkhulunal jannah bighairi, dia masuk surga tanpa hisab. Itu syahid zahir. Kalau syahid batin lagi tinggi. Ya, syahid mana orang musyahadah, dibukakan. Citratul ula, darah pertama dia terbuka, dia kena je senjata musuh tu kan, Allah dah tayangkan surga tempat dia. Walaupun jasad dia kita tengok kena concang, kena bom dah, itu zahir fizikal dia. Rohani dia pam tu bukakan, hilang segala sakit. Itu terbuka di sana. Yang ni terbuka dengan Tuhan terus, lagi tinggi. Musyahadah dia panggil syahid batin. Kalau ahli syahid zahir pun masuk syurga tanpa hisab, duduk rangkaian ini, maknanya dia akan terlepas daripada siksaan azab kubur dan sebagainya. Duduk taraf musyahadah. Sebab kita nak repair hati kita, biar dia pergi taraf musyahadah dengan Tuhan. Syuhud mana ru'yatul basariyah, memandang kalbi kita dengan dia. Di mana saja kita berjalan, sentiasa hati kita dengan Allah. Itu